Bila pula buka untuk Taska 2026? Korang dah boleh start mohon sijil pendidikan awal kanak-kanak Tabika Kemas 2026 sampai 21 Disember 2025. Save video ni sebab kami nak share syarat, cara mohon dan dokumen yang korang kena sediakan. Pastikan korang warga negara Malaysia berumur 21 tahun ke atas dan tak lebih 35 tahun, ada diploma pendidikan awal kanak-kanak yang diiktiraf kerajaan atau yang setaraf, dapat kepujian atau at least grade C untuk subjek Bahasa Melayu dalam SPM atau setaraf. Lelaki dan perempuan boleh mohon, dah grad diploma dan dapat CGPA 3 pointer ke atas. Sihat tubuh badan dan tak ada penyakit kronik atau berjangkit, BMI tak lebih 30, bukan staf kerajaan secara tetap atau kontrak dan aktif aktiviti kemasyarakatan dan sukan. Mohon secara online dekat sistem pengambilan kemas di kis.kemas.gov.my. Tekan buka akaun ni. Lepas tu masukkan maklumat yang diperlukan untuk buat permohonan baru. Pastikan korang sediakan dokumen macam salinan kad pengenalan, sijil SPM dan banyak lagi dalam bentuk PDF atau JPEG. Pause untuk tengok lama sikit. Kalau layak, korang akan dapat panggilan interview. Tapi kalau tak dapat apa-apa panggilan lepas 2 bulan tarikh tutup permohonan, maksudnya korang tak berjaya. Korang akan belajar selama 3 bulan dekat institut atau pusat latihan kemas. Korang berpeluang jadi penolong pegawai pembangunan masyarakat grade S5 secara kontrak tau. Tapi bergantung pada kekosongan semasa. Follow Satria.my untuk info best macam ni setiap hari.